Cuma apabila Umar bin Khattab naik, antara benda awal yang Umar bin Khattab buat, memecat Khalid Al-Walid. Bila Abu Bakar Siddiq naik menjadi khalifah, dia masih lagi, dia mengekalkan Khalid. Bahkan Abu Bakar dia sangat favor dengan Khalid. Umar banyak kali komplain kenapa lantik Khalid ni. Umar dengan Khalid ni sebenarnya dari segi suku Bani dia dekat lah, tapi Umar ni dia ada watak dia sendiri. Umar bin Khattab dia tak berapa minat Khalid atas alasan dia, bukan kerana personal. Tapi Abu Bakar dia memang favor Khalid. Walaupun Khalid ketika di Iraq, ketika di sempadan, Khalid ni pernah tinggal tentera, dia pecut mari buat haji. Orang tentera pun tak perasan Khalid tak ada 2-3 hari, beberapa hari. Dan sampai berita pada Abu Bakar, orang beritahu Khalid ada di Mekah berhaji, dia patut ada di sempadan. Abu Bakar tulis surat bagi warning dia, jangan buat kerja macam tu lah. Tapi nak cerita pantasnya Khalid, daripada Iraq dia masuk bantu tentera di Syam, di Syria. Tentera Syria pun heran, Khalid masuk mai kat mana? Dia naik, dia ikuti jalan dalam padang pasir yang tak diikuti oleh orang lain. Abu Bakar puji dia, Umar marah. Umar kata dia meletihkan tentera, dia ikut angin dia tak fikir tentera macam mana. Umar marah dia. Tapi Abu Bakar kata, ya Umar, dia telah menang. Cuma apabila Umar bin Khattab naik, antara benda awal yang Umar bin Khattab buat, memecat Khalid Al-Walid ketika di medan perang dan melantik orang yang sangat Umar suka, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah orang yang Nabi sebut sebagai Aminul Ummah, pemegang amanah umat. Wa aminu hadhil ummah, kata Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kubur dia ada di Jordan. Umar ni memang dia suka ke Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar ni dia suka zuhud, dia suka humbleness tapi berwibawa. Kaji politik Islam ni dia bahas banyak tentang hal ini. Sebab apa dia kata? Sebahagian mereka kata sebab Umar rasa dia tu dah cukup tegas dah. Dia tegas, lepas tu Panglima Khalid dia pun tegas, macam tak ada ruang dalam kepimpinan dah. Abu Bakar dia macam lunak. Jadi kalau orang rasa tak boleh pergi pada Khalid, mari jumpa Abu Bakar. Ini kalau mai jumpa Umar, takut tengok Khalid pun takut nak pergi kat mana. So dia nak, katanya atas andaian lah, dia nak balance. Tapi yang kita tengok, dia memang suka Abu Ubaidah, dia memang puji Abu Ubaidah. Dia suka zuhud Abu Ubaidah tu, zuhudnya tu. Jadi bila dia naik, dia hantar surat Abu Ubaidah, kata aku telah pecat Khalid dan kau lantik kau. Sedangkan sedang di dalam medan peperangan. Abu Ubaidah dapat surat ni, macam mana nak beritahu kat Khalid ni? Tuan-tuan, ni sama-sama sahabat Nabi. Khalid dah menang semua peperangan, tak ada rekod. Khalid tak ada rekod nak kata dia salah ke apa. Umar tak mau. Dah habis semua, agak perang tak habis lagi keadaan ni. Abu Ubaidah selotok bagi surat kat Khalid. Khalid baca, Khalid kata apa? Ana la uqatil min ajli Umar, wa innama uqatilu min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana Umar. Aku berperang selama ini kerana Tuhan Umar. Tak apa. Abu Ubaidah pemimpin kita, aku tentera dia. Tapi dalam rekod, pernah sekali ketika kepung Dimashq, tak boleh masuk. Tentera Kristian tak boleh masuk. Kepung, dinding wall mereka tu tak boleh masuk. Tentera Abu Ubaidah buat macam-macam, tak boleh masuk. Khalid dia pernah langgar peraturan. Dia dengan beberapa orang buat pakatan, mereka panjat dinding tu, mereka masuk. Bila mereka masuk, mereka bertakbir dalam kawasan Kristian, sehingga pasukan Kristian ni sangka tentera Islam telah berjaya masuk. Sebenarnya tak berjaya, Khalid yang masuk dengan geng-geng dia. Lalu mereka terus pergi jumpa Abu Ubaidah, bersetuju untuk membuat perjanjian damai.
Boleh terkejut. Rupanya Khalid masuk. Sampai berita pada Umar. Umar kata, Khalid ta'ammara nafsah. Khalid lantik diri sendiri jadi ketua tu. Tapi begitulah. Khalid ni dia mati dalam keadaan di bawah pemerintahan Umar, dia tak diberikan. Dia tak beri jawatan lah. Umar tak bagi dah. Atas pandangan Umar. Tapi Umar pernah kata satu hari, Rahimallahu Aba Bakrin wa kana a'lamu birrijali minni. Allah rahmati Abu Bakar, dia lebih mengetahui tokoh dibandingkan aku. Khalid seorang tokoh.